Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Zul Moment. Marilah kita sama-sama berdoa semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okey guys, pertama sekali aku minta maaf banyak-banyak pada korang semua sebab aku dah lama tak buat video. Dah lama sangat berehat. Kebelakangan ni aku agak busy sikit. Ride tu ada juga, tapi kebanyakannya aku ride solo dan aku tak adalah nak buat video ke apa ke. So insyaAllah hari ni kita akan ride ke Tanjung Malim. Kita akan berkumpul dekat RNR Rawang. Kita isi minyak, makan ke apa ke kat sana sekejap untuk alas perut. Nanti sampai dekat Tanjung Malim baru kita menghentak. So stay tune guys, tonton video aku sampai habis. InsyaAllah aku akan buat video shoot tempat-tempat yang cantik lah, InsyaAllah. Okay guys, let's go. Alhamdulillah guys, sekarang ni aku dah nak masuk ke RNR Rawang. Kita akan berkumpul dekat sini. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 7.36 minit pagi. Aku rasa mesti ada yang dah sampai, terutamanya Ustaz lah. Ustaz hari ni naik motor besar. Dia kata skuter dia dah rosak. Tu dia, tu Ustaz. Okay guys, kita berkumpul dekat sini. Ha? Assalamualaikum. Bang. Okey guys, makan dulu. Alas perut. Ini geng-geng lama. Ramai juga hari ni, dalam 12 orang ke 13 orang macam tu lah kot. Rasanya lebih kot. Okey, kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Akan regroup balik, kita akan exit Tanjung Malim. Tempat breakfast tu saya pun tak tahu nama dia, tapi saya pernah pergi dulu lah. Dekat Tanjung Malim. Isi taruh pagi ni saya kenalkan diri saya, Abdul Rahman Syarif. Ada pula sesi kenal mengenal. Panjang umur, kita menjadi panjang. Okey guys, sekarang ni sesi tazkirah daripada Ustaz. Tazkirah mini orang panggil. Ringkas je lah. Saya andai kata di kalangan kami ni ada yang berhajat, ya Allah tunaikanlah hajatnya ya Allah. Rabbana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia bacaan doa daripada Ustaz sebelum memulakan perjalanan. Semoga selamat-selamat je. Okey, jom kita bergerak guys. Let's go. Okay guys,
Aku difahamkan tadi lebih kurang dalam 14 orang macam tu lah, 14 jentera yang ikut kita ride pada hari ni. Ni kat depan aku ni Ustaz dengan motor barunya. Morini Escape 1200cc. Few inches later. Nampak gayanya kita orang dah kena tinggal guys. So tinggal lagi aku, Ustaz, Azmin dekat belakang ni. So yang lain dah tak nampak batang hidung. Okay guys, nanti jumpa aku dekat Tanjung Malim. Alright. Okay guys, Alhamdulillah kita dah sampai dekat susul masuk Tanjung Malim. Diharapkan sahabat-sahabat kita dapat tunggu dekat tol Tanjung Malim. Kena tinggal. Ustaz ni memang penyapa betul lah. Kalau aku naik motor dia tak tahulah boleh sabar ke tak. Ada orang tunggu kat sini. Okay guys, kita dah nak masuk ke bandar Tanjung Malim. Baru je melepasi tol. Aku tak pasti lagi dekat mana ya lead kita nak bawa kita pergi makan ni. Kita follow je lah. Dah lama gila aku tak ride. Maksud aku dah lama lah aku tak ride dengan sahabat-sahabat ni. Hai, lama betul aku tak pergi Tanjung Malim ni. Seronok aku tengok bangunan-bangunan lama ni. Aku kalau tengok bangunan lama ni memang seronok lah, berbanding dengan bandar-bandar yang jenis macam baru, bangunan-bangunan baru tu kan, macam kurang sikit. Oh, dekat sini tempat aku makan dulu. Sini pernah lah. Sini biasa ni tempat makan.
Okay guys, kita dah sampai dekat kedai Sate Ali Tanjung Malim. Actually sebenarnya aku dah pernah pergi kedai ni. Dah 2-3 kali juga lah pergi. So jom kita makan dulu. Let's go. Mana bilik tempat berasap? Mana? Kenapa gaut ke? Sudah kena gaut pula. Tak 30. Kambing, sate. Tak kena doyan ke macam apa kambing. Ini baru. Orang kata breakfast like a king macam ni lah. Sate. Oh, sate. Aduh, apa syarat yang kita tak ambil benda-benda demi kan? kari. Nak tahu je lebih kan. Tengok tank lah. Okay guys, alhamdulillah kita dah habis makan sarapan tadi dekat kedai Ali Sate. So, sekarang ni kita nak on the way pergi makan durian katanya. Nak pergi makan durian. Makan durian dekat dalam kebun. Tempat dia aku tak tahu. Ya, ni semua mutawif yang akan bawa. Mutawif dekat depan tu. Stesen bas Tanjung Malim. Oopsie. Oh, banyak durian, musim durian. Ayolah, ini tempat aku dah pergi ni. Mak ai. Madu kelulut. Alhamdulillah kita dah sampai guys. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat dusun Ladang Madu Kelulut. So, kita nak pergi tengok durian. Ni durian kahwin. Dekat kebun ni ada juga tu sarang madu kelulut. Banyak tu. Kat ujung-ujung sana tu pun ada. Tu orang parking dekat bawah pokok durian tu. Kalau lah jatuh kena motor. Aku parking dekat bawah pokok manggis. Balik. Dia tolak tanah je. Ya, dia balik. Dia menantu kolok lah. Ini betul-betul ni. Sampai tu lah. Makan. Kucing duduk makan. Kucing tidur.
Oh, tu cantik tu. Ni tu. Tak, dah. Bismillah. Konyang makan sedap yo. Alhamdulillah. Ui. Ha. Wah, itu sedap. Cantik. Dah makan dah? Tekan dah lah. Tak ada. Makan seorang boleh Banyak kan aku ah. Tu ada. Tak, Syaraf pegang yang terboyak tu je. Ni kelut. Okey lah, asap. Ni durian tapau. Owner dia ni Saras. Dari kampung. Tempoyak. Jangan tertipu ah. Ini kedai Yakfon punya RM1.90. Ni RM15 satu botol. Satu bekas RM15. Okay guys, alhamdulillah tadi kita dah makan durian dekat kebun ni. So sekarang ni aku dan sahabat aku nak naik ke atas. Orang kata nak mandi dekat atas. Dalam 20 minit dia kata baru sampai. So insyaAllah nanti sampai dekat sana aku shoot lagi. Alright. Kita orang dalam perjalanan nak naik ke atas ni. Tadi sahabat aku turun dan bagi tahu kita orang dalam 20 minit akan sampai dekat tempat mandi itulah. Aduh. Tapi aku rasa aku tak mandi kot. Aku tengok je lah ada orang mandi. Sebab bila mandi tu nanti bila naik je kita nak ride balik rasa badan tu lemah. Itu yang aku malas tu. Badan aku lah. Kalau korang aku tak tahulah kan. So kita layan je lah. Kita raikan sahabat-sahabat kita ni. Orang nak mandi, kita pun jalan layan. Dulu masa first time aku datang sini, aku pernah masuk jalan ni sampai satu tahap. Selepas ada satu tokong dekat dalam ni, tokong kecil lah, aku dengan sahabat aku patah balik. Sebab masa tu jalan dia teruk. Aku pun masa tu pakai motor skuter apa X-Max. Dia dekat bawah-bawah ni cantik lagi ni. Ni dekat campsite ni. Berabuk. Jalan dia dah cantik dah ni. Dulu tak ada tar ni jalan ni. Oh ni jalan dia dah lain. Dulu aku masuk dekat belah sana. Jalan dia dah lain kat sini. Jalan dah cantik dah.
Okay guys, jalan dah start mencabar. Dulu masa aku lalu sini, jalan dia bukan tar tau. Aduh. Uncle naik motor kapcai lamba. Ya. Off-road. Motor ustaz ni rasmi lah ni. Rasmi masuk off-road. Dengan rasminya. Ini kalau kena kawan aku ni, si Zam. Menyumpah lah dia. Teringat lagi masa aku masuk dekat Kenaboy hari tu. Jalan dia lebih kurang macam ni lah. Bising dia sampai dekat campsite tu. Ini dia guys. Sampai sinilah dulu masa mula-mula first time aku datang dekat kawasan ni lah. Aku U-turn balik sebab masa tu tak ada pun jalan berturap simen macam ni. Aku dah tak tahan dengan kawan aku, patah balik. Atan Campsite Lubuk Petai. Curam. Agak curam. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat campsite Atan Campsite. Kat sini ada orang jual durian kat area sini ni. Pondok dia. So kalau korang nak datang sini beli durian, makan, boleh terjun terus lah. Budak-budak pun boleh ni. Air dia cetek je, tapi air dia macam agak laju juga tu, agak deras. Hati-hati lah. Okay guys, jom kita tengok durian kat sini. Kawan aku ni beli lagi durian. Masing-masing dah mandi. Aku dengan ustaz stay dekat atas. Malah nak mandi. Ni durian yang jatuh tadi. Ni durian yang jatuh tadi. Ya kan? Dah makan tangan akak tu ujung. Durian jatuh tadi. Sedap lah. Dia rasa butter kan? Okay guys, alhamdulillah kita sekarang ni nak bergerak
untuk mencari masjid katanya, nak solat. Lepas tu tadi ada sedikit berlaku durian jatuh timpa kat depan ni. Ada cedera sikit lah dekat tangan dia tu. So dia nak berpisah, mungkin nak pergi klinik ke apa ke. So kita nak naik dekat jalan atas tu, curam tu, berbukit sikit lah, InsyaAllah. Kena naik sorang-sorang. Okay guys, nanti jumpa aku di lokasi seterusnya. Alright. Okay guys, saya dipahamkan tadi diorang nak pergi ke R&R Ulu Bernam. Kita makan dan solat terus dekat sana. Lepas tu mungkin kita akan berpisah. So sekarang ni waktu lebih kurang pukul 2.12 minit petang. Diorang pun dah penat agaknya. Tadi mandi. Selalunya lepas mandi kita akan selalunya ikut orang lah. Ini aku tak tahulah. Kalau aku sendiri lepas mandi air sejuk-sejuk macam tu, memang akan rasa macam lemah sikit lah, macam tak ada tenaga kan. So that's why nak kena makan lah. So jumpa aku nanti dekat R&R Ulu Bernam. Alright guys. Dah tersilap dah percaturan. Tak tahu diorang berhenti dekat mana ni. Aku start dengan Nazmin tadi singgah dekat hentian sebelah Rawang. Tak nampak pula diorang dekat mana. Diorang kata nak berhenti dekat Ulu Bernam. Ulu Bernam atas lagi, dah terlepas. Mana ada kan. So tak apalah, kita try tengok dekat hentian Sungai Buloh je lah depan ni. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat hentian sebelah Sungai Buloh. Aku nak tengok ada tak ada orang lepak kat sini. Laju gila diorang ni. Tinggal lagi aku bertiga je kat belakang. Kalau tak ada tak apalah, kita solat dekat sini dulu. Solat jamak. Lepas tu minum-minum sekejap, lepas tu baru terus balik lah. Okay guys, let's go. Nampak gayanya kita orang dah lost. Tak nampak diorang tadi yang ramai-ramai tu dekat mana. Mungkin berhenti dekat area Sungai Buloh Jejantas ke, tak tahulah. Diorang berhenti dekat hentian sebelah Sungai Buloh. Kita nak solat dulu kat sini. Nanti kita orang roger-roger lah diorang. Laju sangat, tertinggal. Okay guys, alhamdulillah. Tadi kita orang dah solat dekat R&R sebelah Sungai Buloh ni, hentian sebelah dia. So, sekarang ni kita orang nak pergi regroup dekat hentian Jejantas, R&R Jejantas Sungai Buloh. Sekarang ni waktu pukul 3.10 minit petang. Okay guys, jumpa aku nanti dekat R&R Jejantas. Orang tengah makan kot kat sana tu. Alah, laju betul.
Lain mana? Balik? Ha? Lain balik lah. Dah. Dia orang nak makan dalam tu. Oh, makan kat dalam. Oh. Geng laju. Tertinggal lah. Ya, untuk guru. Dia guru. Geng laju. Sedap. Okay, terima kasih. Si Jumpa lagi. Minggu depan.